1. Dari padang pasir ke negara maju. 50 tahun lalu, Qatar hanyalah sebuah wilayah kecil di tepi Teluk Parsi, penuh padang pasir dan sumber air yang terhad. Namun sejak menemui reserve gas asli terbesar ketiga dunia pada 1961, segalanya berubah. Kini, Doha berdiri megah dengan pencakar langit moden, sistem metro bawah tanah canggih, dan kawasan perniagaan yang seakan-akan New York di tengah gurun. 2. Negara kaya dengan strategi pintar. Ramai anggap Qatar kaya hanya sebab minyak, tapi sebenarnya kekayaan pengurusan bijak sumber gas asli cecair (LNG). Qatar menjadi pembekal utama gas asli ke Jepun, Korea Selatan, China, dan Eropah, menjadikan ekonominya sangat stabil, walaupun harga minyak dunia turun naik. Kerajaan pula melabur hasil itu untuk pendidikan percuma dari tadika ke universiti, perumahan rakyat, rawatan kesihatan percuma, dana pelaburan global. Qatar Investment Authority yang memiliki saham dalam syarikat besar seperti Volkswagen, Barclays Bank, dan Harrods London. Seems true, dunia kenal Qatar melalui Piala Dunia 2022. Tahun 2022 menandakan detik sejarah. Qatar jadi negara Arab dan Islam pertama menganjurkan FIFA World Cup. Mereka bina 8 stadium berkonsep hijau, lengkap dengan sistem penyejukan. Bawah tanah dan reka, bentuk boleh dileraikan selepas kejohanan. Stadium Lusail misalnya, boleh memuatkan lebih 8,000 penonton dan kini digunakan sebagai kompleks awam selepas Piala Dunia. 4. Education City, pusat ilmu dunia. Di kawasan Education City, Qatar menempatkan lebih 7 universiti antarabangsa terkenal dunia seperti Georgetown University, Texas A&M, Northwestern, dan Carnegie Mellon. Tujuannya jelas, membentuk generasi rakyat yang berpendidikan global tapi berpijak pada nilai Islam dan Arab. Banyak silaur antarabangsa datang ke Doha untuk belajar, menjadikan Qatar salah satu pusat ilmu paling berprestij di Timur Tengah. Zim, menjaga nilai Islam dalam dunia moden. Walaupun moden dan kaya, Qatar tetap mengekalkan identiti Islamik yang kuat. Waktu solat Jumaat, kedai-kedai akan tutup sementara. Pakaian tradisional masih digalakkan. Lelaki memakai top putih dan wanita memakai abaya hitam. Wasnaun dalam baras semua, wanita Qatar juga aktif bekerja. Menjadi doktor, jurutera, dan ahli parlimen. Mim, panas, tapi berteknologi. Musim panas di Qatar boleh mencecah 52 minggu segi. Namun teknologi mereka luar biasa. Stadium, taman, malah jalan raya pun ada sistem. Penyejukan bawah tanah untuk keselesaan rakyat dan pelancong. Kawasan tumpuan awam menggunakan sistem cooling mist automatik dan tenaga solar. Tuam, negara multinasional. Daripada lebih 2.9 juta penduduk Qatar, hanya sekitar 15% rakyat asal. Selebihnya ialah ekspatriat dari lebih 100 negara, termasuk Filipina, India, Mesir, Malaysia, dan Eropah. Keadaan ini menjadikan Doha salah satu bandar paling pelbagai budaya di dunia. 8. Oleh kerana penjelasannya terlalu panjang, anda boleh baca di